Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Akademi Prep, di mana kita menyediakan ilmu, pembelajaran, classes, coaching kepada anda semua. Email kat bawah tu. Saya dah sediakan email bawah. Tanya coach. Apa nak tahu? Apa nak tahu? Apa nak belajar? Apa yang anda perlu sekarang? Email bawah. Just email di bawah. Dan kita akan berkomunikasi nanti di pasukan prep untuk adakan kelas tambahan ke, kelas direct ke. Jangan risau, jangan kisah pasal duit dulu. Awal-awal kita boleh buat secara percuma dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Di awal-awal ni sebagai pembuka. Nak belajar banyak, nak belajar. Kadang-kadang nak tahu macam mana nak buat sale. Mana cukup satu kelas. Nak tahu macam mana nak fundraise. Mana cukup satu kelas. Nak buat marketing tak cukup, nak buat packaging tak cukup. Tapi kita akan cuba aturkan produk yang paling berkesan dan juga berpatutan, insya-Allah. Di sini saya nak borak-borak sedikit dari segi mindset. Salah satu mindset yang menghalang kita nak berjaya adalah mindset yang kita nak berjaya dengan cepat. Bagus, nak berjaya itu bagus, tetapi mindset yang nak cepat. Pasal banyak orang kat luar sana jual barang cepat. Barang cepat ni bahaya. Mana ada barang cepat? Jual banyak. Pada hakikat dia, tidak ada jalan pendek, jalan singkat untuk kita berjaya. Tapi insya-Allah, mudah-mudahan Allah yang tentukan. Boleh berjaya. Dalam masa yang singkat pun boleh. Tetapi harapan kita, harapan dan ingatan kita, fikiran kita jangan, aku nak cepat. Dan kadang-kadang dia bergantung kepada situasi. Orang nak berjaya cepat, saya faham. Orang yang susah nak keluar daripada susah cepat pun saya faham. Boleh. Saya bukan mengatakan tidak boleh dapat cepat. Faham, tuan-tuan dan puan-puan? Saya mengatakan pemikiran dan kemahuan dan nafsu yang nak cepat, ini mindset yang tidak betul, tidak tepat. Harus kita singkirkan dan perangi mindset ini. Kerana mindset ini boleh menjerat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Lebih-lebih lagi bila kita berniaga. Yalah, ini Akademi Prep kan, kita program untuk anda usahawan semua. Ingat, saya ulang balik. Saya bukan mengatakan kita tidak boleh mendapat dengan cepat. InsyaAllah, Allah yang anugerahkan. Kenapa tidak? InsyaAllah, boleh. Tetapi yang saya katakan sekarang ini adalah nafsu dan mindset dan pendirian yang mahukan cepat. Ini boleh menimbulkan banyak masalah dan cabaran kepada usahawan-usahawan. Nak berniaga ni dah memang susah dah pun. Bila kita beranggapan ataupun ada kemahuan sebegitu, dia boleh susah gandakan dengan 1000. Contoh dia, bila kita nak cepat, kita akan melakukan perkara-perkara yang mungkin lebih risiko, lebih banyak keluar duit. Pasal aku nak cepat. Dia tidak berdasarkan kepada ilmu yang tepat, strategi yang rapi. Ini boleh cepat tapi mungkin ini terlampau banyak lah. Aku nak spend, tak jadi lah. Kita buat plan ini dulu. Orang ini lebih tepat pasal dia membuat keputusan berdasarkan kepada strategi, perancangan. Dia boleh faham, aku nak cepat tapi aku kena lebih teratur planning aku. Ini masalah apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini cabaran mindset, cabaran nafsu kita sebagai usahawan. Contoh satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita nak cepat, orang yang nak cepat selalunya akan cuba ambil jalan singkat, yang mungkin jalan singkat itu jalan yang tidak bagus, tidak baik, tidak legal pun ada. Jangan kan? Dan ada juga jalan-jalan yang morally not right, yang mungkin tidak baik untuk orang lain. Banyak orang ni tikam orang situ, bermakna fitnah ke dan sebagainya lah. Ini semua datang dari kemahuan nak cepat, nafsu nak cepat, nak kaya cepat. Dan juga pengedar-pengedar dan penjual-penjual barang cepat ni banyak pula tu. Banyak. Boleh dapat cepat, boleh ini, boleh itu. Dia tak boleh. Dan dia akan brainwashkan dan tarik pemikiran kita. Tidak ada
There is no such thing orang nak jual barang cepat. Tidak wujud barang cepat untuk kaya cepat. Macam tadi, macam video saya cakap hari tu kan, vitamin yang boleh badan berketak cepat, vitamin suplemen yang boleh bagi perut kita six pack dengan cepat. Pandai cepat, boleh? Pandai cepat, berjaya cepat, naik pangkat cepat, boleh? Tidak boleh, tidak ada. Kalau jadi instead tidak bermakna tak boleh dapat cepat. InsyaAllah boleh, tapi usaha, tawakal kepada Allah, InsyaAllah Allah boleh anugerahkan dengan cepat. Kalau itu baik itu kita Allah. Jadi boleh dapat cepat, tetapi kita tidak seharusnya ada nafsu dan biarkan nafsu ini kontrol kita untuk mau cepat. Pasal ini boleh buat kita ambil banyak keputusan yang tidak tepat, yang kita akan menyesal nanti. Kita akan spend too much money, kita akan membuat kesilapan, dan malah mungkin kita akan terjerat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak tepat sebagai kita usahawan Islam. Pasal kita punya kemahuan dan nafsu yang membuat-buat nak cepat. Jadi di sini saya harap kepada anda semua, semua yang mengikuti Akademi Prep, insya-Allah bulan Ramadan ini, saya mendoakan mudah-mudahan kita punya usaha semua boleh. Jangan lupa boleh masuk kita punya email, hantar email kepada saya apa masalah anda. Kita akan buatkan program insya-Allah yang teratur, yang boleh membantu anda dengan kita buat yang paling berpatutan, the best program untuk anda lah insya-Allah. Group kelas dan sebagainya untuk meningkatkan ilmu di semua kategori-kategori yang penting untuk kita berjaya insya-Allah dalam kita punya perniagaan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau bercakap salah dan silap, agresif sikitlah, pasal di topik hari ini kita mengatakan tentang, ingat, bukan saya katakan tidak boleh dapat cepat, Allah anugerahkan, insya-Allah boleh, tetapi kita perlu perangi kita punya nafsu dan pendirian untuk kita dapat dengan cepat, kerana ini boleh membuatkan kita mengambil banyak langkah-langkah keputusan yang silap, pembaziran dalam kewangan, dan juga mungkin akan mendorong kita membuat perbuatan-perbuatan yang tidak baik sebagai usahawan Islam. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah akan percepatkan jika itu baik yang kita. Jikalau itu baik, insya-Allah kita boleh berjaya dengan cepat dengan anugerah daripada Allah SWT. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.